Okay gang, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Baku Channel. Sebelum tu kita selawat dulu gang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay gang, hari ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi episod 50 gang. Lama betul tebal pipi ni. Hari ni aku bawa korang kat lokasi baru. Dia bukan lokasi baru Alex. Apa geng, lokasi ni lokasi lama, tapi dia dah ada pembaharuan. Aku main dekat Teluk Gong je, Pegalang Balak. Tapi jeng, kau tengok. Dia dah tambak. Dia buat tambak kat sini. Jauh lah geng. Kemungkinan depan ni nanti semua dia akan tambak. Dia ada pelampung. Kau tengok pasir dia pun dah putih dah. Pasir daripada tengah laut dia ambil, dia tambak putih ni. So aku nak main kawasan ni lah. Aku nak try spot ni, tengok macam mana. Mungkin ada tebal pipi kat sini, kita tak tahu. So kita try lah geng, okay? Tadi aku buat 2 batang rod ni. Satu aku dah siap pasang, satu lagi aku tinggal nak pasang leader. Aku nak try baling satu dulu. Lepas tu kita tengok lah. Kita tunggu dia tunduk. Mantap. Jadi jom kita pasang umpan, kita buat balingan geng. Terbaik. Aku nak set up satu lagi. Jom. Aku dah buat balingan. So kita tunggulah, okey. Tunggu ada strike. Mantap. Okay geng, sekarang ni aku pindah tempat geng. Dekat sana tadi aku tengah mancing-mancing, sekali datang pekho dia tolak belah aku pula. Aduh, kebetulan hari ni dia buat kerja kat kawasan aku mancing tu. Jadi aku pindah tempat lah geng. Tak boleh kacau kerja orang kan, tak baik. So kita cari tempat lain. Aku try beranjak tadi geng, tapi dia jaring. Aduh, melintang-lintang. So aku nak tengok spot-spot yang menarik sikit. Tengok kat mana yang boleh mancing. Aku ingat nak mancing dekat area sini kan, dekat Pulau Konet. Tapi macam ada bot tu dia nak turun jaring ke. Makna kata sekarang ni aku kena pergi Kuala Linggi pula tengok. Dia risiko mancing dekat Kelang Balak ni macam ni je kalau waktu siang. Memang jaring. Kadang-kadang sampai ke Kuala Linggi pun ada jaring geng. Jadi nak mancing pun tak ada mood. Tak dapat, tak ada spot nak mancing.
jaring penuh. Jaring dekat-dekat kan. Kalau jaring jauh-jauh tak ada hal ni jaring dalam 100 meter ke bawah jadi memang tak sesuai lah untuk kita surf orang panjang. Aku masih mencari lagi spot-spot yang mantap untuk kita mancing. Aduh, mana aku nak pergi ni. Okay, kau tunggulah. Nanti dah sampai nanti aku beritahu korang, okay? Mantap. Okay geng, setelah bertunggu lumus memindah akhirnya aku sampai dekat KM Chalet geng, Kuala Tinggi. Kat sini tak ada jaring geng, alhamdulillah masih belum ada jaring. Tak tahulah kejap lagi sebab air dah jalan surut, mungkin kejap lagi nelayan datang ke aku tak pasti lah. So aku dah buat 2 balingan geng, so kau tengok tadi. Jadi kita tunggulah tengok ini boleh strike ikan apa. Mantap. First ride aku Gelama manis. Kita ambil. Dah makan geng. Oh baling. Dah duduk lah.
Alhamdulillah geng, baby senangin. Okay, geng. Aku try pakai isi glamour. Pertama aku buat mentakan lah. Jadi aku nak tengok isi glamour ni ikan apa yang makan. Okay, jom kita tolong kita buat makan. Alhamdulillah geng, strike lagi glamour geng. Mantap.
Okay geng, sekarang ni dah dekat pukul 11. Tengok jam aku. Okay, air pun dah mula jalan surut. Galak makan geng, tapi anak-anak ikan lah 2 jari, 3 jari nak senangin. Lepas tu yang aku takkan pakai si ikan tadi tu, putus mata kail aku. Brutal punya kerja, aku tak tahu lah. Memang putus habis. Jadi tadi aku dah tukar umpan udang aku pun tinggal seekor geng. Kejap lagi kan kalau masih menggalakkan, kita try pakai si ikan lah umpan. Okay, sekarang ni kita tunggu ikan target kita makan terbaik. Tak pula kan. Dongeng dulu aku. Yang ni dua-dua aku pakai balance isi lama tadi. Dongeng nak lekat. Tak bagi kita tunggu dulu. Okay, ada lagi buat umpan. Okay gang, alhamdulillah habis dah misi aku ni. Cari kata BP episod 50. Tak percaya gang, tapi alhamdulillah aku ada strike anak-anak ikan. Dah lama senangin. Alhamdulillah lah, ada juga strike lah, tak kumpau. Syukur pada Allah kan, semoga dapat kesodokkan mancing tu, tak kumpau lah. Jadi tadi aku pakai si ikan gelama ni, aku try je, aku saja je try. 2 kali mata kail aku putus geng. Mungkin kena makan kat buntal ke ketam ke, aku tak tahulah, malung ke apa kan. Tapi putus lah, dekat bahagian mata tu hilang, dia ambil. Yang kali ketiga tu aku kena tekan terus. Lepas tu aku lambat, terus lucut. Aku kau lucut, tak dapat. Tak ada rezeki geng. Tak tahulah ikan apa. Aku pun tak tahu ikan apa yang makan tu, sama ada wow ke apa ke, tak tahulah. So nanti next time kita try kat atas sini balik, cari lama. Lepas tu kita try buat umpan kan, buat tagan. Jadi terima kasih gang kepada korang yang selama ni suri support channel YouTube aku, Mambaku Channel. Aku doakan gang kepada korang yang menonton video, murahkan rezeki, panjang umur dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat gang. Ya gang, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, mantap, bye bye.